Assalamualaikum and welcome back to another video. So hello guys, untuk video kali ni kita nak buat music video reaction daripada Zamaira yang bertajuk Ikan Kehek-Kehek. Ikan Kehek-Kehek. Ni aku perasan banyak dekat TikTok. So buat hampa yang mungkin kali pertama dekat channel aku, hi, nama aku Ali Naga. Aku merupakan seorang videographer dan untuk reaction music video aku akan more to react into the technical stuff macam framing video, editing, shot, apa semua kan. Kita takkan komen lah pasal lagu ataupun tarian, kita akan bagi ke orang yang lebih pakar lah basically. So without further ado, let's get right into the video. Zamaira Ikan Kehek, directed by Nadine. Dia punya vibe dia Nusantara vibe. Hoi, beat dia. Okay, jap. Sebelum kita move on, aku just nak breakdown sikit apa yang kita nampak setakat ni. Aku suka gila dia punya starting frame intro dia kat sini. Directly dia tunjuk the title of the song, siapa penyanyi and directed by siapa. Aku suka gila dia punya typography, cantik gila. And shot tangan ni very nice. Nampak macam very nice gila. Lepas tu, basically music video ni aku tak tahulah. Setakat ni kita nampak ratio dia macam one by one. Video dia petak dia tak full screen. Aku tak tahulah, mungkin sekejap dia akan tukar ke ataupun memang the whole video memang macam ni. Tapi other than that, kat sini pun kita nampak macam, kita nampak dia punya close up kuku, dia punya close up seluar dia kat sini apa semua kan. Lepas tu dia ada very fast flickering punya effect. Dia tunjuk macam elemen-elemen dalam video ni tau. Macam dia ada alat muzik ni, dia ada penari sikit, dia tunjuk lagi alat muzik, gamelan apa semua kan. Dia macam bagi sedikit teaser untuk apa yang kita bakal disajikan dalam music video ni. And dia main dengan deep to white basically, nampak tak? Ada flash deep to white kat situ. Tapi untuk yang teaser tadi tu dia pakai semua black and white grayscale punya colour . Interesting. And shot ni pun memang menarik gila. Ada jerebu kat belakang apa lagi. Tak tahulah jerebu ke apa kan, kat kamera highlight. Style. Ada flickering white lagi. Oi, mesh cut. Damn. Wow. Hoi. Okay. Wow. Oh. Okay, hold up man, hold up. There's too much thing happening in front of my eyes right now. First things first, daripada starting tempat kat sini tadi kan, dia nak tukar ke next shot. Dia guna match cut. You see that? Okay, kita nampak ada 3 orang dalam frame. Lepas tu, the same movement, the same dance move, dia terus match cut to the next shot. Ini memang mungkin waktu malam, gelap, lampu kuning. Okay, lepas tu dia terus tukar balik. Nampak? Dia tukar balik. Match cut dia memang cantik. Nampak tak? Ini memang tak perfect, tapi it's good enough actually. Dia switch between. Dia tukar banyak kali, nampak? Tukar lagi. Okay, this is a different vibe lah. Tadi kita nampak macam vibe dia penari dekat outdoor apa semua kan. Lepas tu kita dapat shot dalam studio basically. So, even kat sini pun ada mesh cut. Okay, nampak tak? Dia pun menari. Lepas tu dia zoom in. Dia zoom in dekat muka perempuan ni untuk match ke next cut. Iaitu sama. Macam ni nampak. Okay, there's... ini very heavy editing kan. Banyak gila effect dia letak nampak tak?
This is some crazy effect very creative freedom punya. Oh, look at that. What is that? And benda ni happen terlalu laju. Kadang aku pun tak sempat nak tengok what is going on. Ini mungkin one of dia punya, I don't know, orang yang buat lagu ni. Yeah, kalau kita go slow macam ni pun kita nampak apa each frame tu apa sebenarnya yang dia tunjuk. Kalau tak memang laju sangat. So yeah, kita sambung. Okay, even kat sini pun dia ada guna efek-efek. I tak tahu macam efek dia guna. Dia macam some mix media, paper, tear effect macam ni. Look at that. Dia macam unleash your creativity. Guna je apa efek nak guna kan. Tapi itu dia punya creative touch lah basically. Oh, there is some very cool effect this one. This one. Apa tak? Dia macam, I don't know, maybe banyak cara nak buat ni sebenarnya. I think dia rotoscope and then dia letak grayscale, letak background hitam. Yeah, but the thing is it happened so fast, man. So dia macam ada glitch effect. Tapi dia bukan glitch, dia macam glitch. Oh, look at that. Oh, oi, vibe dia lain terus, Mat. Lain terus vibe dia. Dang. Okay, setakat ni apa yang aku perasan, setiap shot yang dimasukkan, majority shot yang dimasukkan masuk aku, last about like 3 second maximum. Lepas tu dia tukar shot. Dia tak akan bagi satu shot tu stay lama-lama. Dia akan potong, dia akan cut, dia akan tukar shot. Dia akan selang-selikan shot. Sebab kita perasan even at this part pun, waktu scene ni, okay, kita ada scene dia dalam gelap, menyanyi seorang-seorang apa semua kan. Sekejap ya, lepas tu dia come back to the first punya menari dekat outdoor tadi. Okay. And then terus kembali ke menari waktu malam. And then waktu pagi. Lepas tu ke malam balik. Nampak? Dia shot dia very banyak. Dia selang-seli. Dia potong dengan sangat cepat. So it's very quick. Okay. Apa tak? Okay. Even this shot pun, walaupun dia tak selang-seli dengan mana-mana shot yang lain, tapi dia potong untuk bagi ada hitam. Nampak? Dia ada black frame kat sini. Dia ada, tak ada apa, dia ada hitam je kan. Basically. So dia macam this kind of thing, potong-potong banyak clip, selang-seli dengan shot yang berlainan, tukar-tukar shot. Dia create satu attention buat audience yang tengok music video ni. So dia tak ada lah shot yang sama, scene yang sama, panjang apa semua kan. Dia sort of dia tukar-tukar shot. Dia potong-potong shot tu bagi ada selang-seli dengan hitam punya apa, black frame apa semua tu. So memang kita akan fokus lah dekat video ni. Dia creates attention lah. Look at that. Look at that. Oh my god. Okay. Okay, ini style. Dia sekarang ni banyak guna efek yang tiba-tiba dia bertukar jadi putih, bercahaya, ada nur ni kan. Style, weh, style. Let's go, Cardi B, Malaysia. Oh. Oh, okay. Okay. Boy. Dang. Okay, aku nampak ada something different tadi. Okay.
this is different. Setakat ni kita tak nampak lagi masa awal video. So kali ni depa buat depa crop mulut dia, duplicate banyak kali, lepas tu susunan macam ni ada 3 kan. Kita nampak beberapa kali juga dalam video ni dah macam ni dah. Banyak main deep to white Ada white flash. Okay, close up mulut. Oh, slow motion. Okay. Okay, tunjuk reaction orang-orang menari. Okay. Siapa ni? Siapa pula pergi tembak ni? Siapa dia ni? Serial killer. Damn, ikan kekek. Oh, ush. Gila lah. Kiranya ikan kekek tu waktu awal-awal je lah. Waktu hujung-hujung ni dah tak ada ikan kekek dah. Apa jadi ikan tu? Anyway, okay. Aku tak expect sebab aku rasa starting of the video vibe dia lain. Mai dekat tengah sampai hujung vibe dia dah lain dah. Tiba-tiba Cardi B ada dalam lagu ni. Tapi style, okay, aku tak sure ni logo apa. Ni logo apa sebenarnya? Okay, yeah, this is also something different lah. Tiba-tiba dia pakai slow-mo waktu shot ni apa semua kan. Sebab dia ikut beat lagu dia pun tentu tengah slow apa semua kan. Lepas tu, yeah, this part bila ada sekejap. Okay, bila semua orang tengah berhura-hura, tengah lalai apa semua kan. Lepas tu depa reveal. Okay, this is sort of things like shot close up macam ni. Dia nak create apa orang panggil macam suspense, macam nak bagi orang menyoal, tanda tanya, like kita nampak shot kasut dia tapi kita tak tahu dia siapa. Okay, dia reveal sikit-sikit kasut. Lepas tu dia reveal glove, tangan, baju, close up, pakai leather jacket, close up telinga, subang, kasut, tunjuk spek mata, then dia reveal muka apa semua kan. So and then dia bawa keluar pistol, dia tembak. And orang keliling dia tak hirau apa pun. So yeah, ikan kekek directed by Naden. Weh, siapa editor dia? Nak tengok editor dia. Ada tak ada tulis editor siapa? Editor pun Naden. Uish, gila lah. Editing dia heavy weh. Penat edit. Uish. Effort lah. So itu dia guys, Zamera ikan kekek. Kalau hampa ada apa-apa carangan untuk buat music video show I react to next, hampa boleh komen dekat bawah. And yeah, kalau hampa suka konten-konten macam ni, don't forget to hit the like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.